Okey brother, kalau sudah overshoot keluar, kadang-kadang ni normal. Sebab kadang-kadang kereta punya ECU dia buat hal jangan overshoot sampai dia terkeluar kan. Okey, senang je, letak balik di kepala ni. Okey, pusing ikut jam, bagi dia masuk sampai dia tak boleh masuk kan. Sudah okey, tak boleh pusing lagi kan. Okey, I akan tunjuk you dulu. Sebab dia punya dalam ni dia macam ni, dengan dia punya kepala ni dia ada shape macam ni kan. Nampak tak? Lubang dia punya batang kat sini kena ngam tempat macam ni. Kita pusing sampai dia tak boleh pergi lagi. Kena line up dia punya lubang dengan dia punya batang. Okey, tak okey, line up dia saja sampai dia tak boleh pusing, tak boleh pergi dah. Okey, line up dia cun. Lepas tu buat reset dekat kereta tu, then on kunci saja, dia akan masuk balik. Macam ni, nampak tak? Dia dah masuk dah. Okey, ini tanpa spring lah. Okey, so I keluarkan balik semua ni. Okey, pusing keluar dulu, anti clockwise, pusing dia keluar, letak balik dia punya spring. Okey, kita sebab barang ni dia dah seal dengan mau mati kat sini. Ni tak boleh buka tau. Kalau force dia buka, patah, habis. Okey, kita pusing, letak balik, pusing clockwise ikut jam sampai dia tak boleh pusing. Jangan force, dah tak boleh pusing kan. Okey, fitkan dia punya tempat. Lepas tu buat reset, on kunci. Okey, dia akan berbalik, bagi dia masuk balik je. Boleh tak? Cuba je.